Hai tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya nak bagi tahu dekat sini. Ramai yang bertanya-tanya tentang ini scammer ke, itu scammer ke, ini scammer. Kena bayar duit pendahuluan dulu atau nak bayar depo dulu tak? Okey, saya nak bagi tahu dekat sini. Kalau satu pinjaman yang betul-betul pinjaman, dia tak akan minta duit dengan peminjam. Okey, mula-mula contoh you nak pinjam duit ke, you nak buat permohonan ke, tidak perlu bayar apa-apa ya. Sebab kalau yang minta duit tu, kebanyakan yang minta duit sebelum you pinjam, itu biasanya scammer. Itu hela-hela scammer yang dipakai oleh scammer untuk minta duit dulu sebelum pinjaman dikeluarkan. Tapi akhirnya duit tu memang tak dapat, pinjaman tu memang tak dapat, tapi duit anda telah bank in, dikreditkan kepada scammer-scammer tersebut. So ingat, jangan bank in apa-apa bagi masa nak buat pinjaman ke, bagi orang yang tak kenal ke. Jangan buat apa-apa transaksi kepada ini orang-orang yang cuba tipu atau scam duit orang. Okey, ingat, pinjaman yang betul-betul ni tidak perlu bayar apa-apa. Okey, bye, thank you.